Pernah tak anda keluar dari farmasi dengan resit yang panjangnya macam nombor telefon dan rasa macam separuh gaji anda dah lesap dekat situ? Kalau pernah, video ini khas untuk anda. Hari ini, kita akan bincang macam mana kita boleh hentikan pembaziran ini. Saya akan dedahkan ubat alternatif yang jauh lebih murah, yang selalunya juru farmasi terlupa nak sebut. Bersiap sedia sebab dalam beberapa minit akan datang kita akan bongkar rahsia besar pasaran farmasyutikal. Kita akan rungkai rahsia yang boleh bantu anda jimat ribuan, malah puluhan ribu ringgit tanpa perlu korbankan perkara paling penting, iaitu kesihatan anda. Ini adalah maklumat yang rangkaian farmasi memang tak nak anda tahu. Komen sekarang, apakah ubat paling mahal yang pernah anda beli? Saya pasti sebelum video ni tamat, anda akan tahu cara untuk jimat. Sebelum kita ke contoh spesifik, mari kita fahamkan asasnya dulu. Kenapa ada pil yang harganya macam makan malam mewah, tapi ada yang sama efektif, harganya macam secawan kopi je? Semuanya berpunca daripada dua istilah, ubat berjenama atau original dan ubat generik. Bayangkan sebuah syarikat farmasyutikal besar menghabiskan 10 tahun dan berbilion dolar untuk cipta ubat baru. Mereka reka, uji dan buktikan keberkesanan serta keselamatannya. Untuk pulihkan semula kos besar ini, syarikat tadi dapat paten. Paten ni macam hak eksklusif yang benarkan mereka jadi satu-satunya penjual ubat itu untuk tempoh masa yang panjang. Jadi harga yang diletakkan memanglah setinggi mungkin. Tapi bila tempoh paten selalunya sekitar 20 tahun tamat, pengeluar lain pun mula masuk pasaran. Mereka ambil formula kimia yang sama, yang dah terbukti selamat dan berkesan, dan mula hasilkan versi ubat mereka sendiri. Inilah yang kita panggil generik. Mereka tak perlu lagi laburkan berbilion dolar untuk penyelidikan dan pembangunan R&D, sebab itu produk mereka boleh dijual berkali-kali ganda, malah kadang-kala 10 kali ganda lebih murah. Perkara utama yang anda perlu faham, bahan aktif dalam kedua-dua ubat ini adalah 100% sama. Baik, mari kita teliti lebih mendalam. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan bahan aktif ini? Bayangkan sebiji kek Napoleon. Setiap kedai pastri mungkin membuatnya berbeza. Ada yang letak lebih banyak krim, ada yang buat lapisannya lebih rangup. Pembungkusan mungkin berlainan dan namanya boleh jadi Maharaja atau nafsu Perancis. Namun, asasnya iaitu dough berlapis dan krim kastad tetap tidak berubah. Dalam dunia perubatan, bahan aktif inilah asasnya. Ramuan utama yang bertindak memberi kesan penyembuhan atau rawatan. Selebihnya hanyalah komponen sampingan atau tidak aktif seperti kanji, talkum atau pewarna. Bahan-bahan ini hanya berfungsi membentuk pil, tetapi ia tidak merawat penyakit. Nama yang tertera besar-besar pada bungkusan adalah nama dagangan, trade name. Ia ibarat nama samaran kek tadi, tetapi di bawahnya selalunya dengan tulisan yang lebih kecil. Tertera pula nama generik antarabangsa atau INN, International Non-Proprietary Name. Itulah nama sebenar bagi bahan aktif, dan inilah kunci anda untuk menjimatkan wang dengan jumlah yang besar. Ingat baik-baik, yang menyembuhkan bukan jenama, bukan kotak yang cantik, dan bukan iklan di televisyen. Yang benar-benar merawat adalah formula kimia, iaitu bahan aktif itu sendiri. Bahan aktif ini adalah 100% sama, tidak kira sama ada ia terdapat dalam ubat jenama asal yang mahal maupun dalam ubat generik analog yang lebih mampu milik. Mari kita sentuh tentang isu utama, pertembungan antara ubat originator dan ubat generik. Ini adalah pertembungan jenama yang sengit dan malangnya selalunya ia menjejaskan poket kita.
Seperti yang telah kita bincangkan, ubat originator adalah perintis. Luar telah melaburkan jumlah yang sangat besar untuk penyelidikan dan pembangunan, R&D, ujian klinikal, pengiklanan dan promosi kepada para doktor. Semua perbelanjaan ini sudah termasuk dalam harga jualan akhir setiap biji pil. Setelah tempoh perlindungan paten tamat, barulah pengeluar ubat generik boleh memasuki pasaran. Tugas mereka jauh lebih mudah, membuktikan bahawa formulasi pil mereka berkesan dan bertindak sama seperti ubat originator. Untuk ini, kajian khusus yang dikenali sebagai kajian biokesetaraan atau bioequivalent akan dijalankan. Dalam istilah yang lebih mudah, mereka mengesahkan bahawa ubat generik memasuki aliran darah dengan kadar dan kuantiti yang sama seperti ubat asal dan memberikan kesan terapeutik yang serupa. Badan Kawal Selia Kerajaan seperti Kementerian Kesihatan memantau proses ini dengan sangat ketat. Tiada ubat generik yang akan dibenarkan dijual di farmasi melainkan ia dapat membuktikan identiti penuhnya dari segi tindakan terapeutik dengan ubat originator. Oleh itu, apabila anda memilih ubat generik, anda hanya membayar untuk ubat itu sendiri tanpa perlu menanggung kos pemasaran yang mahal, lawatan wakil perubatan kepada doktor mahupun hasil penyelidikan saintifik selama 20 tahun. Pendek kata, anda membayar untuk keberkesanan rawatan, bukan untuk kisah di sebalik jenama tersebut. Kita bongkar satu mitos yang paling popular dan sangat merugikan kita. Kononnya, kalau harga ubat tu murah, kualiti dia mesti teruk. Stereotaip ini dah sebati dalam pemikiran kita dan syarikat farmaseutika gergasi memang suka ambil kesempatan atas pandangan ni. Ramai yang fikir kalau ubat generik tu 10 kali ganda lebih murah, maknanya ia dibuat entah di mana, mungkin dalam stor gelap, guna kapur dan serbuk yang tak tahu apa-apa. Ini adalah pemikiran yang salah sama sekali. Pengeluaran ubat-ubatan sebenarnya adalah salah satu industri yang paling ketat kawalannya di dunia. Kilang yang menghasilkan ubat generik wajib melalui pemeriksaan yang sama dan mesti mematuhi piawaian kualiti yang sama ketatnya seperti pengeluar ubat jenama asal. Standard GMP atau Good Manufacturing Practice adalah standard tunggal untuk semua pihak. Mengenai bahan mentah pula, iaitu bahan aktif dalam ubat, kebiasaannya hanya dihasilkan oleh beberapa kilang di seluruh dunia. Dan daripada bahan mentah yang sama inilah, kedua-dua jenama mahal dan pengeluar generik menghasilkan ubat-ubatan mereka. Saya ulang sekali lagi, perbezaan harga ini wujud semata-mata kerana pengeluar generik tidak perlu menanggung kos penyelidikan, pembangunan dan pemasaran yang tinggi. Fikirkan begini, anda nak beli telefon pintar, ada satu jenama terkenal yang harganya mencecah beribu-ribu ringgit. Kemudian ada jenama kurang dikenali, tapi spesifikasi dan prestasi dia betul-betul sama, namun harganya jauh lebih murah. Anda takkan fikir telefon yang murah tu dibuat daripada cardboard, kan? Anda sedar anda cuma tak perlu bayar lebih untuk logo atau nama jenama. Dengan ubat-ubatan, ceritanya adalah sama. Bagaimanapun, terdapat satu lagi kategori gantian yang amat penting untuk kita ketahui, iaitu analog berdasarkan tindakan terapeutik. Di sini, situasinya sedikit rumit. Jika ubat generik ialah salinan lengkap dengan bahan aktif yang sama, analog terapeutik pula adalah ubat dengan bahan aktif yang berbeza, tetapi ia datang dari kumpulan yang sama dan mempunyai mekanisme tindakan yang serupa. Contohnya, terdapat beberapa bahan yang berlainan untuk menurunkan tekanan darah dan kesemuanya tergolong dalam kumpulan perencat ACE. Formula kimia mereka mungkin berbeza,
tetapi fungsinya tetap sama, merawat penyakit yang serupa. Dalam sesetengah keadaan, penggantian sebegini boleh dilakukan dan malah wajar, terutamanya jika pesakit mengalami kesan sampingan terhadap bahan aktif tertentu. Namun, di sinilah terletaknya satu perkara yang sangat penting. Penggantian seumpama ini hanya boleh disarankan oleh doktor. Jangan sesekali dengar sini. Jangan sesekali anda tukar ubat kepada analog terapeutik secara sendiri hanya kerana harganya lebih murah. Bahan aktif yang berbeza mungkin membawa kesan sampingan, kontraindikasi dan cara tindak balas yang berbeza apabila bercampur dengan ubat lain. Jadi ingat peraturan ini. Ubat generik dengan bahan aktif yang sama boleh kita pilih dengan yakin, tetapi isu penggantian kepada analog terapeutik mesti dibincangkan dengan doktor yang merawat anda. Mari kita beralih kepada bahagian praktikal. Bagaimana caranya untuk menjadi pesakit yang celik kewangan? Langkah nombor 1 dan yang paling penting, belajarlah membaca arahan atau risalah ubat. Matlamat anda adalah untuk mencari apa yang dipanggil nama generik antarabangsa atau NGA. Selalunya, nama generik ini ditulis betul-betul di bawah nama dagangan yang besar dan menarik perhatian. Contohnya, tertulis besar-besar Super Penyembuh Forte, tetapi di bawahnya dengan tulisan kecil tertulis Ibuprofen. Perkataan ibuprofen inilah yang menjadi panduan utama anda. Itulah sebenarnya nama bahan aktif ubat tersebut. Jadikan ini sebagai kebiasaan. Apabila doktor memberi preskripsi atau anda membeli ubat di farmasi, sentiasa periksa nama generik ini. Ambil gambarnya atau catat dalam nota telefon anda. Ilmu ini akan menukar anda daripada seorang pembeli yang pasif kepada seorang pengguna yang berpengetahuan. Tidak lagi akan bergantung pada jenama mana yang terlintas di fikiran ahli farmasi atau ubat mana yang paling menguntungkan untuk mereka jual. Anda akan tahu dengan tepat apa yang anda perlukan, mencari bahan aktif yang sama itu di bawah pelbagai nama dagangan dan harga yang berbeza. Ini iaitu melihat baris di bawah nama kan banyak wang anda pada masa hadapan. Sahaja anda tahu nama bahan aktif ubat itu, kita beralih ke langkah kedua, teknologi moden. Anda tidak perlu lagi buang masa melawat 10 farmasi untuk membandingkan harga. Kini, terdapat banyak laman web agregator dan aplikasi mudah alih yang akan menyelesaikan tugas ini sepenuhnya bagi pihak anda. Bagaimana ia berfungsi? Mudah sahaja. Dalam bar carian, masukkan nama bahan aktif, INN, bukannya nama jenama komersial. Contohnya, Loratadine. Servis tersebut akan menyenaraikan semua ubat yang mengandungi bahan aktif itu dan yang telah berdaftar di negara anda. Anda akan melihat berbelas-belas jenama berbeza daripada pengeluar yang lain-lain dan yang paling penting, anda boleh menyusunnya mengikut harga. Anda akan segera sedar bahawa Loratadine yang sama boleh dijual pada harga yang sangat berbeza. Ada yang mahal dan ada yang jauh lebih murah. Selalunya, servis ini juga memaparkan ketersediaan ubat di farmasi sekitar kawasan anda dan membolehkan anda menempah ubat yang diperlukan pada harga paling menjimatkan. Luangkanlah sedikit masa, mungkin 5 minit, untuk meneroka laman-laman ini. Cari yang paling selesa digunakan oleh anda dan jadikan ia amalan sebelum setiap lawatan ke farmasi. Ia ibarat perunding kewangan peribadi anda dalam dunia perubatan, sentiasa sedia membantu di hujung jari pada telefon pintar anda. Langkah ketiga ialah bagaimana untuk berbual dengan doktor anda dengan betul. Ramai orang segan atau malu untuk membincangkan isu kewangan
dengan doktor mereka. Padahal, tidak perlu risau sama sekali. Doktor yang baik berminat untuk memastikan anda mendapat rawatan, bukannya untuk melihat anda muflis. Apabila doktor memberikan preskripsi, jangan segan untuk bertanya, "Doktor, bolehkah saya dapat preskripsi ini berdasarkan bahan aktif, nama generik dan bukan nama dagangan, jenama?" Mengikut undang-undang, doktor wajib berbuat demikian jika anda memintanya. Anda juga boleh mengajukan soalan terus terang. Ubat ini nampak mahal. Adakah terdapat pilihan atau ubat yang lebih murah dengan bahan aktif yang sama yang boleh doktor cadangkan? Percayalah, doktor sangat sedar tentang kewujudan ubat generik. Selalunya, mereka memberikan preskripsi ubat berjenama asal kerana tabiat atau selepas bertemu dengan wakil farmasyutikal. Tugas anda adalah untuk menunjukkan secara sopan tetapi tegas bahawa kos rawatan adalah penting bagi anda. Ini adalah perbualan yang normal dan bertamadun. Anda tidak meminta rawatan yang tidak bagus. Anda hanya meminta diberikan pilihan antara ubat-ubatan yang telah terbukti mempunyai keberkesanan yang sama. Ini adalah hak anda di sisi undang-undang. Dan kini, berbekal pengetahuan, anda melangkah masuk ke farmasi. Ini adalah langkah keempat dan keyakinan diri sangat penting di sini. Selalunya, ahli farmasi akan secara automatik menawarkan ubat yang paling mahal kerana farmasi mungkin mempunyai sasaran jualan atau insentif tertentu daripada pengeluar. Jika mereka menghulurkan kotak berharga tinggi, sedangkan anda tahu ada ubat generik yang harganya jauh lebih rendah, jangan berdiam diri. Beritahu mereka dengan sopan, "Terima kasih, tetapi saya ingin melihat semua ubat dengan bahan aktif. Sebutkan nama generik antarabangsa INN." Atau, lebih mudah lagi, "Tolong berikan saya ubat yang paling berpatutan dengan nama bahan tersebut." Jika ahli farmasi mula mengatakan yang ini lebih baik kerana ia diimport atau ubat generik tiada, jangan mudah terpengaruh. Kekal tenang dan bertegas dengan permintaan anda. Ayat seperti, "Tolong semak dalam sistem untuk semua jenama dagangan dengan bahan aktif ini." Biasanya berkesan. Kadang-kadang, ubat generik yang murah memang tiada stok di farmasi tertentu. Dalam kes ini, ucapkan terima kasih dan cuba cari di farmasi lain atau gunakan perkhidmatan carian dalam talian. Yang paling penting, jangan biarkan diri anda diyakinkan bahawa ubat yang lebih mahal secara dasarnya lebih baik. Jika bahan aktif, dos dan bentuk pengeluaran, tablet, kapsul adalah sama, kesan perubatan kedua-dua ubat itu adalah identikal. Dalam usaha mengejar penjimatan, kita tidak boleh mengambil mudah. Terdapat tanda amaran, situasi di mana anda sama sekali tidak boleh menukar ubat tanpa pengetahuan doktor. Ini terutamanya melibatkan rawatan penyakit kronik yang serius, di mana mengekalkan paras ubat yang stabil dalam aliran darah adalah kritikal. Contohnya, ubat sawan bagi pesakit epilepsi, ubat pencair darah, setengah ubat hormon ataupun ubat-ubatan bagi pesakit selepas pemindahan organ. Dalam kes-kes ini, walaupun perbezaan kecil pada bahan tidak aktif atau bahan tambahan, secara teorinya boleh menjejaskan penyerapan dan mengubah keberkesanan ubat. Oleh itu, jika anda mengambil sebarang ubat secara berterusan dan berhasrat beralih kepada ubat generik yang lebih murah, wajib berbincang dengan doktor anda. Doktor mungkin membenarkan penukaran itu, tetapi mungkin juga menyarankan anda menjalani ujian darah selepas beberapa ketika bagi memastikan paras ubat masih pada tahap yang selamat dan berfungsi dengan baik. Ingat, penjimatan tidak boleh mengatasi keselamatan. Dalam kebanyakan kes, seperti merawat selasema,
sakit kepala atau alahan, penukaran ubat biasanya sangat selamat. Tetapi untuk ubat yang dianggap serius, rundingan tambahan daripada pakar adalah satu keperluan. Dan poin teknikal yang terakhir tetapi sangat penting, segala-galanya bergantung pada butiran halus atau dalam kes kita pada dos dan bentuk ubat itu dikeluarkan. Apabila anda mencari ubat generik, tidak cukup hanya mencari bahan aktif yang sama. Adalah wajib untuk memastikan dosnya adalah sama. Jika doktor anda menetapkan ubat dengan dos 500 mg, anda mesti mencari ubat generik yang mempunyai dos yang sama, iaitu 500 mg, bukan 250 atau 1000 mg. Selain itu, perhatikan bentuk ubat itu sendiri. Tablet, kapsul, sirap, semburan, supositori. Ini bukan sekadar format yang berbeza. Ia mempengaruhi kelajuan dan cara ubat itu diserap oleh badan. Anda tidak boleh sewenang-wenangnya menukar ubat berbentuk tablet kepada sirap. Bentuk khas ubat adalah sangat penting. Contohnya, tablet dengan pelepasan berpanjangan atau prolonged release, iaitu ubat yang dilepaskan secara perlahan. Ubat ini bertindak dalam tempoh 12 atau 24 jam. Jika anda menggantikannya dengan tablet biasa, walaupun dosnya sama, anda tidak akan mendapat kesan terapeutik yang diperlukan. Oleh itu, peraturan asas anda semasa mencari ubat generik adalah seperti berikut: bahan aktif yang sama, dos yang sama dan bentuk ubat yang sama. Hanya apabila ketiga-tiga parameter ini sepadan, penggantian itu dianggap betul dan selamat. Sekarang, mari kita beralih kepada bahagian yang paling menarik, contoh-contoh spesifik. Kita mulakan dengan ubat klasik yang mesti ada dalam setiap peti ubat di rumah. Ubat tahan sakit dan penurun demam. Bahan aktif yang paling popular di sini ialah ibuprofen dan paracetamol. Kita ambil ibuprofen sebagai contoh. Di farmasi, anda pasti akan nampak jenama terkenal dengan pembungkusan yang menarik dan diiklankan secara meluas di televisyen. Satu kotak 20 tablet dengan dos 100 mg boleh berharga, katakanlah, mahal. Ahli farmasi selalunya akan mencadangkan jenama inilah. Tetapi jika anda perhatikan rak itu dengan lebih teliti atau bertanya, anda akan dapati ubat yang hanya dilabel sebagai ibuprofen daripada pengeluar tempatan. Dos yang sama, bilangan tablet yang sama, tetapi harganya hanyalah sebahagian kecil daripada harga tadi. Beza harganya boleh mencecah 10 kali ganda. Cuba anda fikirkan, untuk apa sebenarnya anda membayar lebih? Hanya untuk kotak yang cantik dan kos iklan yang menelan belanja besar. Kisah paracetamol pula sama sahaja. Ada serbuk larut air yang mahal dan tablet dalam pak berkilat. Dan ada pula paracetamol biasa yang tidak menonjol tetapi harganya sangat murah. Kesannya sama sekali tidak berbeza. Kedua-duanya akan menurunkan demam dan melegakan kesakitan anda. Contoh mudah ini sudah cukup untuk menunjukkan inti parti perbincangan kita hari ini. Subjek kita yang seterusnya adalah ubat selsema dan demam, jenis kombinasi yang sangat popular di pasaran. Selalunya ia datang dalam bentuk paket serbuk berwarna terang yang perlu dibancuh dengan air panas. Harganya boleh tahan mahal, terutamanya jika anda perlu membelinya untuk sepanjang tempoh rawatan. Pihak pengeluar pula meyakinkan kita bahawa satu paket itu sudah mengandungi semua yang diperlukan untuk melawan gejala selsema. Jadi, mari kita periksa kandungannya. Apa yang sebenarnya ada di dalamnya? Kebiasaannya, kita akan jumpa paracetamol sebagai penurun demam, phenylephrine untuk melegakan hidung tersumbat, sejenis antihistamin untuk mengurangkan bengkak atau keradangan, dan juga asid ascorbic iaitu vitamin C. Kadang-kadang
mereka turut menambah kafein untuk memberikan sedikit tenaga. Sekarang, mari kita buat sedikit pengiraan. Sekotak paracetamol yang paling asas mungkin berharga 20 unit. Ubat titis hidung yang paling murah untuk hidung tersumbat pula 30 unit. Dan sebungkus vitamin C 20 unit lagi. Jumlah keseluruhan bahan aktif yang sama ini hanyalah 70 unit. Tetapi sekotak paket cantik itu dijual pada harga 500 unit. Bermakna jika anda beli 3 jenis ubat berasingan yang sangat murah ini, anda akan dapat kesan rawatan yang sama persis. Ini adalah contoh terbaik bagaimana helah pemasaran membuatkan kita membayar berkali ganda hanya kerana kemudahan dan bungkusan yang menarik. Mari kita beralih kepada topik alergi. Aliran bermusim atau tindak balas kepada bahan tertentu adalah masalah kesihatan yang sangat biasa berlaku, dan ubat-ubatan alergi atau yang kita kenali sebagai antihistamin merupakan pasaran yang sangat besar. Di farmasi, anda mungkin akan ditawarkan ubat jenama terkenal generasi terkini. Bahan aktifnya sebagai contoh mungkin loratadine ataupun cetirizine. Satu pek 10 biji tablet boleh mencecah ratusan ringgit. Iklan pula menjanjikan kelegaan pantas daripada simptom tanpa menyebabkan rasa mengantuk. Tetapi, bagaimana pula jika kita mencari ubat generik? Kita boleh dengan mudah mencari ubat berlabel loratadine atau cetirizine daripada pengeluar lain, dan harganya cuma mungkin 50, 70 atau paling mahal pun RM100 untuk satu pek. Ini bermakna ia 5 hingga 7 kali ganda lebih murah. Bahan aktifnya sama, dosnya sama dan kesannya pula memang serupa. Ubat ini juga berkesan melegakan gatal, hidung berair dan mata berair serta tidak menyebabkan rasa mengantuk, kerana ini adalah sifat bahan aktif itu sendiri, bukan jenama ubat. Jadi, jika anda sering mengalami masalah alergi, ingat sahaja nama bahan aktif ubat anda. Jangan sesekali bayar lebih untuk jenama yang diiklankan secara meluas. Penjimatan yang boleh anda buat setiap tahun memang sangat besar. Masalah perut seperti pedih ulu hati, gastrik atau ulcer perut ni, malangnya memang ramai yang hadapi, dan antara kumpulan ubat yang paling kerap diresipkan untuk merawat masalah-masalah ini adalah proton pump inhibitors, PPI. Wakil yang paling terkenal dan sudah lama berada dalam kumpulan ini adalah omeprazole. Di pasaran ada ubat omeprazole jenama asal, original brand, yang sangat terkenal tapi harganya agak mahal, sekitar 5 hingga 600 ruble untuk rawatan sebulan. Tapi kalau anda cari ubat generik, anda akan jumpa puluhan jenama omeprazole daripada pelbagai pengeluar. Harganya pula hanya dari 30 hingga 100 ruble sahaja untuk satu pek. Beza harga boleh mencecah 20 kali ganda. Ya, ini bukan salah taib, beza sampai 20 kali. Memandangkan ubat jenis ini sering diambil dalam jangka masa panjang, mungkin beberapa bulan, penjimatan yang anda dapat memang sangat besar. Anda boleh memilih sama ada nak habiskan beribu-ribu rubel untuk satu sesi rawatan atau hanya keluarkan 200 rubel sahaja. Walaupun begitu, kesan rawatan dan keberkesanan ubatnya adalah sama sekali. Lain kali di farmasi, minta sahaja omeprazole yang paling murah dan berpatutan. Anda pasti terkejut melihat perbezaan harganya. Satu lagi contoh yang jelas ialah ubat anti kulat. Ada satu masalah yang sangat biasa dan rawatannya seringkali hanya memerlukan 1 atau 2 biji kapsul. Bahan aktif dalam kapsul ini ialah fluconazole. Di farmasi, kotak jenama terkenal akan diletakkan di tempat yang paling menonjol. Hanya 1 biji kapsul dengan dos 50 mg itu boleh mencecah harga 700, 800, malah 1000
ramai orang yang tidak tahu alternatif lain akan membelinya kerana masalah ini sensitif dan mereka mahu menyelesaikannya dengan cepat dan berkesan. Tetapi, mari kita jadi pengguna yang bijak. Kita hanya perlu meminta di farmasi ubat yang dinamakan fluconazole. Ahli farmasi yang jujur akan memberikan anda pil yang mengandungi kapsul yang sama dengan dos 150mg yang sama, tetapi harganya hanya 30 berbanding 1000. Ini adalah salah satu contoh penetapan harga yang paling melampau dalam industri farmaceutical. Anda membayar hampir 1000 hanya kerana anda tahu nama satu jenama dan bukan nama generiknya. Kini anda tahu kedua-duanya dan saya rasa pilihannya sudah terang-terangan. Maklumat ini sahaja sudah cukup untuk menjimatkan jumlah wang yang besar bagi anda hanya dengan satu kunjungan ke farmasi. Memang menyakitkan hati dan tangan kita pasti tergerak untuk mencapai semburan hidung yang melegakan. Semburan hidung untuk melegakan sumbatan yang paling popular menggunakan bahan aktif xylometazoline. Kalau anda masuk mana-mana farmasi, anda akan nampak satu rak penuh dengan ubat-ubat jenis ini. Kotaknya menarik, menjanjikan pernafasan lega selama 12 jam dan mempunyai alat penyembur yang canggih. Harganya pula boleh mencecah ratusan ringgit atau unit mata wang lain untuk sebotol 10ml. Nampak macam harga yang munasabah untuk keselesaan, tapi sebenarnya tidak. Jika anda minta ahli farmasi tunjukkan semua semburan dengan xylometazoline, anda akan terkejut melihat botol ringkas. Mungkin ia bukan jenis semburan, tetapi jenis titisan, dropper, dengan nama yang sama, xylometazoline. Harganya pula jauh lebih murah, cuma dalam puluhan ringgit sahaja. Mungkin ia kurang selesa sedikit untuk digunakan, tetapi bahan aktifnya sama dan ia akan menghilangkan hidung tersumbat anda dengan cara yang sama berkesan. Anda sebenarnya membayar lebih 10 kali ganda hanya untuk penyembur plastik dan kos pemasaran. Membaloi ke? Terpulanglah kepada anda untuk memutuskan, tetapi sekarang anda tahu anda mempunyai pilihan. Mari kita bincangkan pasaran di mana harga yang kita bayar melambung tinggi ke tahap yang tidak masuk akal. Ini mengenai vitamin dan suplemen diet atau lebih dikenali sebagai BA.D. Kita sering kali dicanang dan didesak bahawa kita mesti mengambil vitamin. Rak-rak farmasi pula penuh sesak dengan botol-botol cantik yang menjanjikan pelbagai khasiat gempak, tenaga dan kecergasan, imuniti kuat atau rambut dan kuku sehat. Kompleks sebegini selalunya dijual pada harga ribuan ringgit. Tetapi, mari kita lihat lebih dalam. Vitamin C itu ialah asid askorbik. Ia hanyalah sebatian kimia yang asas dan ia adalah sama sahaja, tak kira sama ada ia tu dibungkus dalam botol berharga RM200 atau sebungkus asid askorbik generik berharga RM2. Perkara yang sama berlaku untuk vitamin D, vitamin B kompleks, magnesium, zinc dan seumpamanya. Kesemuanya adalah kompaun kimia standard. Tiada istilah elite atau premium untuk vitamin D. Kandungannya di mana-mana adalah 100% sama. Benar, kompleks yang mahal mungkin menawarkan formulasi yang lebih baik seperti bentuk mineral chelated yang dikatakan lebih mudah diserap badan. Namun begitu, dalam kebanyakan kes, kita sebenarnya cuma membayar lebih untuk reka bentuk yang cantik, jenama import dan kempen pemasaran yang agresif. Nasihat kami, belilah vitamin tunggal, monovitamin, di farmasi biasa mengikut nama kimia bahan tersebut dan anda akan menjimatkan banyak wang sambil mendapatkan hasil yang sama. Kita juga tidak boleh lupa mengenai ubat sapu atau persediaan luaran seperti salep, krim dan gel.
Prinsip yang sama juga berlaku di sini. Katakanlah anda memerlukan krim untuk dermatitis. Doktor mungkin memberikan preskripsi krim hormon yang berasaskan, contohnya hydrocortisone. Di farmasi, anda mungkin ditawarkan tiub import dengan harga yang mahal. Namun, perlu diingat, terdapat juga salep hidrokortison, buatan tempatan yang harganya jauh lebih berpatutan. Konsentrasi bahan aktifnya sama dan kesannya juga sama. Perbezaannya mungkin hanya pada asas krim. Ada yang lebih berminyak, ada yang lebih mudah diserap, tetapi komponen perubatan, rawatan tetap sama dan identik. Situasi yang sama berlaku untuk salep antibakteria. Ada jenama mahal yang diiklankan secara besar-besaran dan ada pula ubat yang terbukti berkesan yang sudah lama digunakan seperti tetracycline atau levomethol yang boleh didapati dengan harga yang sangat murah dan ia berfungsi dengan cemerlang. Sebelum anda membuat keputusan untuk membeli tiub yang mahal, sentiasa semak bahan aktifnya dan tanyakan kepada ahli farmasi mengenai alternatif atau analog yang lebih berpatutan. Kebanyakan kes ubat ini wujud dan keberkesanannya setanding, kan anda mengelak daripada dan lebih hanya semata-mata kerana tekstur atau bau yang menyenangkan. Kita sentuh sedikit tentang topik yang sangat penting dan serius, ubat-ubatan untuk jantung dan saluran darah atau dikenali sebagai ubat kardiovaskular. Ubat-ubatan ini biasanya diambil oleh ramai pesakit secara berterusan atau seumur hidup, seperti ubat darah tinggi, ubat penurun kolesterol, dan ubat untuk mencegah pembekuan darah. Isu penjimatan menjadi sangat kritikal dalam kes ini kerana perbelanjaan ini berlaku setiap bulan, tahun demi tahun dan bukannya sekali sahaja. Sebagai contoh, ambil statin, ubat untuk mengurangkan kolesterol. Ubat jenama, originator, boleh mencecah ribuan ringgit sebulan, manakala ubat generiknya pula beberapa kali ganda lebih murah. Dalam tempoh setahun, perbezaan kos boleh mencecah puluhan ribu ringgit. Perkara yang sama berlaku untuk ubat darah tinggi, hipertensi. Terdapat pelbagai bahan aktif dan setiap satu daripadanya mempunyai ubat jenama yang mahal serta pilihan generik yang jauh lebih berpatutan. Walau bagaimanapun, di sini saya ingin tegaskan sekali lagi, sebarang perubahan dalam rawatan, terutama untuk penyakit kronik, wajib dibincangkan dan dipersetujui oleh doktor anda. Beritahu doktor anda tentang hasrat anda untuk bertukar kepada ubat alternatif yang lebih murah atau generik. Sebenarnya, mereka tidak akan membantah, tetapi langkah ini perlu dilakukan bagi memastikan ubat yang anda ambil sesuai dengan keadaan kesihatan anda. Penjimatan bijak terhadap ubat-ubatan ini bukan sahaja menguntungkan, tetapi ia memastikan kelangsungan rawatan yang konsisten. Dan ini adalah sesuatu yang amat penting untuk kesihatan jangka panjang anda. Dan sebagai penutup kepada senarai, contoh kita ini, kita beralih kepada antibiotik. Ini adalah kategori ubat yang mana rawatan sendiri atau self-medication sama sekali tidak dibenarkan. Antibiotik hanya boleh ditetapkan oleh doktor selepas pemeriksaan rapi dan kadangkala selepas ujian makmal. Jangan sekali-kali membeli antibiotik atas nasihat makan ataupun hanya kerana dulu pernah berkesan. Ini sangat bahaya dan menyumbang kepada masalah peningkatan kerintangan bakteria di seluruh dunia. Namun, apabila doktor sudah mengeluarkan preskripsi untuk anda, contohnya amoxicillin dengan asid clavulanik, di sinilah peraturan penjimatan kita mula bermain peranan. Terdapat jenama ubat asal yang sangat terkenal dan mahal untuk kombinasi ini. Tetapi, wujud juga berpuluh-puluh ubat generik yang setara dengannya,
yang harganya 2 atau 3 kali ganda lebih murah. Tugas anda bukanlah memilih jenis antibiotik itu sendiri. Setelah mendapat preskripsi dari doktor, anda perlu memilih jenama yang paling berpatutan di farmasi yang mengandungi bahan aktif yang sama. Cuma tunjukkan preskripsi itu kepada ahli farmasi dan katakan, saya perlukan antibiotik ini tetapi dengan harga yang paling murah. Dengan cara ini, anda dapat mematuhi arahan doktor dan pada masa yang sama tidak membebankan poket anda. Rawatlah diri anda dengan betul dan berhematlah. Mari kita rumuskan. Apa kesimpulan utama yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita ini? Kesimpulannya sangat mudah. Jangan takut untuk bertanya, ambil tahu dan buat semakan. Asas kepada sebarang ubat adalah bahan aktifnya, bukannya pembungkusan yang cantik atau nama gah yang selalu anda dengar dalam iklan. Ingat 3 langkah mudah untuk penjimatan yang bijak. Pertama, sentiasa ketahui bahan aktif ubat yang anda ambil. Kedua, gunakan perkhidmatan atas talian untuk membandingkan harga bagi semua ubat setara atau generik yang ada. Dan ketiga, jangan segan untuk berbincang tentang kos rawatan dengan doktor anda dan pastikan anda meminta ubat yang anda perlukan di farmasi, bukannya ubat yang menguntungkan mereka untuk dijual. Kesihatan anda sememangnya tidak ternilai, namun ini sama sekali tidak bermaksud syarikat farmasutikal besar harus mengaut keuntungan daripada anda. Penjimatan yang bijak bukanlah sifat tamak. Ia adalah pendekatan yang betul dan keprihatinan terhadap kewangan anda yang membolehkan wang yang disimpan itu digunakan untuk perkara yang lebih berfaedah dan menyeronokkan berbanding membeli pil yang mahal. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jika anda mempelajari sesuatu yang baharu dan berguna, jangan lupa tekan butang like dan langgan saluran ini supaya anda tidak terlepas pendedahan dan tips berguna yang lain. Dan sudah tentu, soalan utama saya kepada anda, apakah ubat generik yang paling berkesan dan paling murah yang berjaya anda temui? Kongsikan kisah anda di ruangan komen. Mari kita berkongsi pengalaman dan membantu satu sama lain menjadi pengguna yang lebih bijak